Tapi orang akan bertanya-tanya, takkanlah agama macam tu kot? Awak bukan ustaz, awak ikut je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah dalam Islam kita hanya perlu ikut tanpa boleh bertanya? Adakah mempersoalkan sesuatu pandangan agama dianggap melawan ulama? Atau sebenarnya Al-Quran dan Sunnah mengajar umat Islam supaya berfikir, bertanya, dan menilai setiap hujah dengan ilmu? Dalam video kali ini, Dr. Maza menghuraikan satu prinsip penting dalam Islam, yang maksum hanyalah Rasulullah SAW, manakala setiap pandangan manusia wajib dinilai berdasarkan dalil. Jom kita dengarkan penjelasan beliau sehingga selesai, guys. Masa untuk kita semua faham satu dasar umum di dalam agama. Yang ini semua kita tahu. Agama ini apabila dia datang, dia mencerdikkan kita. Apa saja ajaran agama bagi jadi kita bodoh, dia bukan ajaran Islam. Simple saja. Dan ini selalu kita tegas. Kalau nampak bodoh kalau, orang kata bukan ajaran agama. Agama suruh kita question, kita bertanya. Dan ini menjadi masalah kepada sebahagian golongan agama apabila mereka tidak suka mereka dipersoal. Agama menyuruh kita bertanya. Sebab tu Al-Quran kata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran kamu, penglihatan kamu, ia ditanya oleh Allah, dan jiwa kamu dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta para sahabat boleh bertanya Nabi, kenapa hal ini? Dalam strategi peperangan Badar, sahabat tanya kenapa Nabi ambil keputusan untuk duduk tentera di sini, tidak dalam kawasan telaga yang ada air. Am hadzal ra'yu wal harbu wal makidah, adakah ini satu pandangan semata-mata? Ahadza hazi manzilatun anzalakah Allah, ataupun ini tempat yang Allah pilih? Nabi kata ini satu pandangan. Kalau begitu kita pindah ke sana. Demikian sehingga Imam Malik apabila dia mengajar di Masjid Nabi SAW, dia mengajar hadis Nabi, dia bagi tahu kullu ahadin yu'khadhu min kalamihi wa yutruku illa al-ma'sum sahibu hadzal maqam. Semua orang boleh diterima dan ditolak cakapnya, melainkan tuan punya kubur ini, iaitu Nabi SAW. Maka orang Islam, ini kaedah dia. Dia boleh question, dia boleh bertanya. Tidak ada mufti yang mesti betul semua. Tidak ada tok syekh yang mesti betul semua. Yang maksum hanyalah Nabi SAW. Umar bin Khattab, berapa banyak Nabi memujinya. Bahkan ada keadaan yang mana Al-Quran telah turun menyokong pandangan Umar, tidak menyokong pandangan Nabi. Dalam isu pertawanan Badar umpamanya, menunjukkan betapa Nabi itu ialah Nabi. Kalau tidak, dia tak baca ayat yang menyokong orang lain. Tapi Allah menyokong Umar. Pun begitu apabila Umar naik menjadi khalifah, Umar kata, in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu lihat aku menyeleweng, betulkanlah aku. Ini adalah dasar di dalam agama. Sehingga Nabi doa kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas itu din agama, dan alimkanlah dia ta'wil, yakni tafsiran Al-Quran. Pun begitu, ada beberapa tafsiran Ibnu Abbas yang dianggap lemah oleh para ulama tafsir. Kerana manusia itu dinilai bukan dengan jawatannya ataupun dengan kedudukannya, dinilai dengan kualiti hujahnya. Apabila hujah itu lemah, maka ia dianggap lemah. Maka dengan itu kita mesti mendedahkan kepada orang ramai bagaimana cara berfikir yang sistematik di dalam agama. Critical thinking adalah perkara yang paling penting untuk diajar di sekolah-sekolah agama. Dan semalam saya bersebut kepada kawan-kawan, ini masalah orang agama apabila dia nak mengkritik tapi dia tidak mempelajari critical thinking. Dengan itu maka kemudian kita akan terdedah kepada isu yang mana akhirnya dia tak dapat menjawab. Dia kata barang siapa yang banyak bertanya maka lemahlah imannya. Saya sebut hal ini dengan saya nak balik kepada soalan yang pengusi sebut dengan secara ringkas. Setiap orang nak mengikut apa-apa aliran bukan berdasarkan kepada kerana dia suka. Pasal kita orang pelih, kita ikut cara pelih lah. Kita orang faham, kita ikut cara faham. Dia tak boleh agama begitu. Agama bukan daerah geografi ataupun daerah latar sejarah.
agama adalah penghujahan. Kenapa awak memilih yang ini? Melainkan dalam perkara yang kita dah tak mampu dah nak fikir dah. Tak mampulah nak menilai para rawi dan seumpamanya. Tapi pun begitu, masih lagi banyak ruang. Kita bukan engineer, tapi kita ada hak untuk memilih kereta kita. Kita tanya juga kereta ni makan minyak kuat ke tak? Kita tanya juga kereta ni tahan ke tak? Orang tak boleh jawab kita. Awak bukan engineer, awak beli je lah. Awak bukan ustaz, awak ikut je lah. Ini kita kena betulkan. Maka semua aliran-aliran yang ada ini, termasuk kerohanian dan seumpamanya, mereka ini mesti ditimbang dengan kebijaksanaan. Alhamdulillah, apabila orang ikut sunnah ini, salah satu yang kita seronok, dia bertanya. Cuma kita perlu masukkan adab. Dan janganlah semua benda dia nak cross tanpa adab. Tapi dia kena bertanya, pasal apa hujah itu? Kenapa hal itu? Ibnu Majah, ni pasal Ustaz Mizi juga orang hadis. Ibnu Majah, di dalam Sunan Ibnu Majah ada hadis banyak hadis yang lemah dan lebih kurang 16 hadis palsu, sekitar belasan hadis palsu yang dibincangkan oleh para ulama hadis. Hebatnya Ibnu Majah sehingga dia termasuk dalam sunan yang 6. Tetapi Ibnu Majah, saya nak buat contoh Ustaz, telah masukkan satu perkara hadis yang ulama hadis kata tak patut dia masukkan hadis tu, iaitulah hadis tentang fadilat Qazwin. Qazwin ialah merupakan bandar kelahiran Ibnu Majah. Sebab Ibnu Majah Al-Qazwini, dia masukkan satu hadis yang mana hadis tu menyebut tentang satuftaha alaikum madinatun yuqalu laha Qazwin. Akan dibuka satu bandar namanya Qazwin. Man rabata fiha arba'ina yawmin aw laylatin lahu amudun fil jannati min az-zahab. Siapa yang mempertahankannya 40 hari atau 40 malam dapat tiang emas di surga dan banyak lagi hujung. Kata para ulama hadis. Kita heran dengan Ibnu Majah dengan segala kehebatannya. Bagaimana dia boleh masukkan hadis ini yang terang-terang palsu? Kaifa wal ajabu kaifa istahalla Ibnu Majah bi dzikri hadhihi riwayah. Bagaimana Ibnu Majah boleh sebut riwayat ini? Setelah dia bagi excuse, dia kata walakin ghalabal hawa'u bil baladi wal watan. Tapi setiap orang kadang-kadang ada sentimen negeri dan sentimen setempat sehingga dia masukkan satu hadis tanpa dia sendiri berfikir. Ulama-ulama dengan menyanjung Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah, letak Ibnu Majah, tetapi yang silap tetap dikatakan silap. Dan ini adalah sistem dalam agama. Sistem di dalam agama. Sistem ini yang kita kena terap. Orang tak boleh pandai semua benda dalam agama, tapi orang akan bertanya-tanya, takkanlah agama macam tu kot? Kalau orang boleh start bertanya hal itu, terutama golongan cerdik pandai, kita ada doktor, kita ada profesor dalam bidang-bidang lain, tapi bila datanglah masalah agama, dia masuk dalam masjid, ustaz cakap apa pun, dah ustaz kata, saya ikut je lah. Takkan tipu kot. Takkan ustaz salah kot. Ini perkara yang kita harap tidak berlaku di negeri Perlis. Sekalipun mufti kata. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ceramah kali ini Dr. Ramazah mengingatkan kita tentang satu prinsip yang sangat penting dalam Islam, yaitu agama datang untuk mencerdikkan manusia, bukan membodohkan manusia. Ini adalah satu kaidah yang patut kita pegang. Jika ada ajaran yang memaksa seseorang menerima sesuatu tanpa dalil, melarang bertanya, atau menutup ruang untuk berfikir, maka kita perlu menilai semula sama ada cara tersebut benar-benar selari dengan ajaran Islam. Al-Quran sendiri berkali-kali mengajak manusia menggunakan akal. Allah memerintahkan kita supaya tidak mengikut sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang menyuruh umatnya menjadi pengikut yang membuka tuli. Sebaliknya, Islam menggalakkan umatnya mencari ilmu, bertanya, dan memahami dalil. Dr. Maza turut membawa contoh daripada sirah Nabi SAW dalam Perang Badar. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, sama ada strategi yang dipilih itu merupakan wahyu daripada Allah ataupun pandangan baginda sendiri. Apabila Nabi menjelaskan bahwa ia hanyalah strategi peperangan, para sahabat memberikan cadangan yang lain, dan Nabi SAW menerima pandangan tersebut. Ini membuktikan bahwa budaya bertanya dengan adab sudah pun wujud sejak zaman Rasulullah SAW. Begitu juga kata-kata Imam Malik yang sangat masyhur. Beliau menyatakan bahwa setiap manusia boleh diterima dan boleh ditolak pendapatnya, kecuali Rasulullah SAW. Maksudnya, sehebat manapun seseorang ulama, mufti, atau tokoh agama, mereka tetap manusia yang boleh tersilap. Yang maksum hanyalah Nabi Muhammad SAW. Dr. Maza juga mengingatkan tentang sikap Sayyidina Umar ibn Khattab. Walaupun beliau merupakan antara sahabat yang paling mulia, apabila menjadi khalifah, beliau berkata, "Jika kamu melihat aku menyimpang, maka betulkanlah aku." Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang benar tidak takut ditegur, bahkan mengalu-alukan nasihat yang berdasarkan hujah. Dalam masa yang sama, kita juga perlu memahami bahwa bertanya bukan bermaksud bersikap biadab. Islam mengajar kita supaya bertanya dengan penuh adab, hormat, dan niat mencari kebenaran, bukan untuk memperlekehkan atau mencari kesalahan orang lain. Perbezaan antara soalan yang ikhlas dengan soalan yang bertujuan mencetuskan permusuhan sangat jelas dalam adab Islam. Dr. Maza turut menegaskan bahwa memilih sesuatu pandangan agama tidak sepatutnya hanya kerana faktor keturunan, budaya, atau kebiasaan masyarakat. Sebaliknya, kita perlu melihat kepada kekuatan hujah dan dalil, sebagaimana seseorang memilih sebuah kereta dengan bertanya tentang kualiti dan ketahanannya, walaupun dia bukan seorang jurutera. Begitu juga dalam agama, seseorang berhak bertanya tentang dalil, maupun dia bukan seorang ustadz. Soalan yang ikhlas untuk memahami agama bukanlah satu kesalahan. Beliau juga menyentuh bahwa para ulama hadis sendiri menilai dan mengkritik sesama mereka berdasarkan ilmu. Sebagai contoh, terdapat hadis-hadis dalam Sunan Ibnu Majah yang dinilai lemah atau palsu oleh ulama hadis. Walaupun mereka sangat menghormati Imam Ibnu Majah, mereka tetap menjelaskan kelemahan riwayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam tradisi keilmuan Islam, penghormatan kepada tokoh tidak bermaksud menerima semua pendapat mereka tanpa penelitian. Akhirnya, message utama ceramah ini ialah umat Islam perlu dibina dengan budaya ilmu, budaya berhujah, dan budaya berfikir secara kritis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan mudah menerima atau menolak sesuatu hanya kerana siapa yang menyampaikannya. Sebaliknya, lihatlah kepada dalil, hujah, dan penjelasan yang diberikan. Namun, dalam semua itu, adab terhadap guru, ulama, dan sesama muslim tetap wajib dipelihara. Islam ialah agama ilmu dan hujah. Bertanya untuk mencari kebenaran bukanlah tanda lemahnya iman, tetapi salah satu jalan menuju kefahaman yang lebih baik. Yang wajib kita ikuti tanpa ragu ialah wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Manakala pandangan manusia selain baginda senantiasa boleh dinilai berdasarkan dalil yang kuat. Jika Anda mendapat manfaat daripada perkongsian ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe supaya lebih banyak lagi kupasan ilmiah seperti ini dapat dikongsikan kepada masyarakat. Kongsikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat agar budaya mencari dalil, berfikir secara ilmiah, dan beradab terus subur dalam kalangan umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang sahih, dan istiqomah di atas jalan kebenaran.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.